A'udzubillahi samilaihi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat bersama lagi pada sesi kali ini, dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu taala telah memanjangkan umur kita, telah merezekikan kita untuk bertemu lagi pada Ramadan 1447. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan perjuangan baginda lah 1447 tahun yang lalu, hari ini kita dapat mencapai nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kita sedia maklumlah, bulan puasa ini adalah satu anugerah yang tidak ternilai oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Jadi alhamdulillah sekarang kita telah memasuki fasa yang ketiga pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah pada sesi pertemuan kali ini sukanya saya ingin nak berkongsi satu perbincangan lah berkaitan tentang tingkatan puasa. Jadi alhamdulillah kita pada pada peringkat ketiga dalam puasa, ataupun fasa ketiga dalam bulan puasa pada 10 malam yang terakhir. Jadi mungkin kita boleh muhasabah juga baki Ramadan yang telah berlalu. Jadi yang masih ada ni, jangan kita lepaskan peluang lah dalam kita berusaha untuk memburu Lailatul Qadar. Jadi pada malam ini, pada sesi kali ini, saya ingin menceritakan ataupun mengingatkan kepada rakan-rakan semua, para pendengar, pada sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ingin nak berkongsi berhubung tentang tingkatan puasa. Di dalam kitab Asrar Saum, rahsia-rahsia bagi orang yang berpuasa ini tadi, Imam Ghazali telah menjelaskan kepada kita di mana puasa ini terbahagi kepada 3 tingkatan. Mana orang yang berpuasa ni ada 3 tingkatan. Adapun tingkatan yang pertama dinamakan saum al-umum, yakni puasa bagi yang menahan dari lapar dan dahaga, serta menghindarkan segala larangan dalam berpuasa lah. Maknanya dia menjaga hukum hakam, sudut fiqh, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan tingkatan ini dilakukan kebanyakan orang kita. Ini betapa ramai orang berpuasa, mereka berusaha bangun awal pagi, bersahur, kemudian menahan diri daripada lapar dan dahaga, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, menjaga sesuatu daripada memasukkan daripada rongga yang terbuka. Maka tingkatan ini adalah tingkatan yang kebanyakan daripada kita. Yang ini dipanggil saumul umum, puasa bagi orang awam lah. Jadi kita masih lapar dan haus, tapi bagaimana kita nak dapat pahala? Tapi yang itu, ini tingkatan pertama. Jadi tingkatan ni sebenarnya penting dalam kita nak melaksanakan ibadat, kita nak menilai diri kita, sebab tidak ada orang lain boleh hukum kita ni berada di tingkatan mana. Yang sebaliknya, kita sendiri boleh menilai diri kita. Jadi Imam Ghazali menyerahkan 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah saumul umum. Adapun tingkatan yang kedua adalah saumul khusus. Puasa ini pada tingkatan kedua ni, tingkatan yang lebih tinggi pada tingkat yang pertama ni tadi, iaitu yang mana dia mencegah pendengaran dia, penglihatan dia, lisan dia, tangan dia, dan seluruh anggota badan dia lah daripada melakukan perkara yang maksiat. Maka ini tingkatan yang kedua dipanggil saumul khusus. Saumul khusus maknanya dia bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, sebaliknya dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Mana dia jaga anggota badan dia. Sebagaimana kita sedia maklum, pengertian puasa itu bermaksud al-imsak, menahan. Maknanya dia menahan diri daripada sesuatu. Jadi kalau yang tadi, yang tingkatan pertama, saumul umum tadi, dia menahan diri dia daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Adapun tingkatan yang kedua ni tadi, dia jaga dia punya diri dia. Dia jaga dia punya anggota badan dia. Dia jaga dia punya tangan dia, kaki dia, mata dia, lidah dia daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Ini tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga adalah puasa khususul khusus. Ini tingkatan yang lebih tinggi lah. Tingkatan yang lebih tinggi, puasa khususul khusus, yang ini yang kata martabat yang lebih tinggi. Maknanya dia
Dia bukan sekadar menjaga anggota tubuh badan dia sahaja. Sebaliknya, dia menjaga hati dia. Dia menjaga hati dia daripada segala keinginan dunia sehingga dia tidak berpaling daripada Allah SWT. InsyaAllah. Ini pada tingkatan ini puasa pada tingkatan ini puasa akan batal manakala dalam hati kita sesaat melupakan Allah. Kita tidak akan melupakan Allah dalam hati kita walaupun sesaat. Ini orang kata makam yang tertinggi lah. Kebiasaannya makam ini adalah dikaitkan juga dengan makam para anbiya, para siddiqin, yang ini para muqarrabin. Mana dia meninggalkan, mana dia lebih lagi. Dia bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, bahkan dia meninggalkan juga daripada perkara-perkara yang maksiat. Bahkan di dalam hati dia tidak ada lain adalah Allah SWT. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga bagi seorang yang berpuasa. Jadi level ni adalah dalam kita nak memperbaiki amalan kita lah, ataupun nak menilai balik semula kita ini berada di tahap yang mana puasa kita ni. Adakah kita ni puasa sekadar berpuasa sahaja, ataupun kita cuba nak memperbaiki diri kita. Sebagaimana kita sedia maklum dalam hadis Nabi, dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang qama, yang mendirikan Ramadan, bulan Ramadan, imanan, yang penuh keimanan, wahtisaban, dan juga penuh pengharapan. Maksudnya bila kita katakan pengharapan ini, dia melibatkan dengan hati. Sebab itu dalam riwayat yang lain disebut man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan. Justru kalau kita rumuskan dua hadis ni tadi, dalam aktiviti kita berpuasa ni, yang pertama berpuasa itu sendiri, man shoma ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi dalam kita gabungkan pula dalam matan hadis itu tadi disebut selain pada berpuasa, man qama ramadana, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan. Dan elemen yang ketiga, wahtisaban, imanan wahtisaban, dengan iman dia jangan wahtisaban, dan juga pengharapan. Pengharapan ni yang melibatkan hati ni, mana yang daripada hati dia tadi, wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya-Allah. Ini di antara orang kata pengisian yang mana di sebelum berakhir pada bulan Ramadan ni, kita masih ada berbaki lagi. Sama-samalah kita muhasabah diri kita dalam memperbaiki amalan kita. Sebab hari ini apa yang kita dapati sekarang ini adalah rezeki kita bertemu pada bulan Ramadan pada tahun ini. Kerana apa? Pada tahun berikutnya belum tentu lagi Ramadan itu menjadi milik kita. Justru berbaki di bulan Ramadan ini sama-samalah. Kita cubalah kalau kita sama-sama kita dapat meningkatkan puasa kita ini ke taraf yang lebih tinggi lah dalam tingkatan beribadat sama-sama. Mana kita cuba tinggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dalam hati kita hadirkan pengharapan kepada Allah SWT semata-mata. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang bermakna, menjadi satu titik permulaan kepada kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sebab itu dalam satu kaedah di dalam kaedah ilmu tasawuf disebut juga al-hasanatu lil abrar sayyi'atu lil muqarrabin. Perkara yang baik di sisi orang yang abrar, orang-orang biasa, orang-orang awam ni, tapi dia menjadi sayyi'atul muqarrabin. Dia jadi perkara yang buruk bagi orang-orang yang muqarrabin, yang berusaha nak mentakarubkan, orang-orang yang rapat, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini bukan bermakna kita tidak boleh berbuat perkara yang harus. Perkara itu boleh jadi harus, tak jadi masalah. Tetapi orang yang di sisi orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat satu perkara tersebut adalah perkara yang buruk. Contoh dalam pada hari inilah, kalau kita ini banyak masa pada bulan Ramadan ini, kadang-kadang tu kita banyak mengabaikan masa-masa yang terluang dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita berusaha memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita berada di dalam bulan puasa ini dan menjadikan dia adalah satu titik perubahan diri kita setelah habis Ramadan nanti. Mudah-mudahan juga Allah menganugerahkan kita dengan anugerah Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu pertemuan kita
pada sesi kali ini. Mudah-mudahan yang baik terdatangnya kepada Allah SWT. Yang bercakap pun rugi, yang mendengar pun rugi. Yang beruntung adalah orang yang mengambil manfaat. Aku liqauli haza wa astaghfirullah nazili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.